Kali ni kita akan main game Tower Fighter Version 3. Dan kali ni kita akan jadi Ultraman paling kuat. Nama dia Ultraman Legend. Okay. Saya rasa mungkin saya dah boleh buat video lebih daripada 15 minit kot. Disebabkan saya ada buat video live macam tu. Berkemungkinan saya dah boleh buat video panjang rasanya. Dan jadi tak buat 2 part macam tu. Boleh je, tapi ada satu masalah. Kalau rekod lama-lama, memori boleh habis. Jadi macam tu lah. Okay. Oh, tapi saya setting tak boleh. Jadi ada satu kuasa je. Kejap, dia tak ada suara. Oh, gerakan dia macam Ultraman Cosmos je. Sama. Macam apa tu? Ultraman Cosmos Eclipse Mode ke atau yang satu lagi tu? Oh, sama gerakan dia. Mungkin dia tak ada gerakan lain kot selain tu. Okay. Nak tahu tak kenapa saya cakap Ultraman Legend ni sangat kuat? Kejap. Rasakan ni. Sama macam Cosmos yang tu, Eclipse Mode ke yang mode satu lagi tu. Okay. Tengok ni macam mana saya kata Ultraman Legend ni kuat. Tengok Tengok. Ting. Lenyap terus. Dengan semudah tu je. Jadi kita akan lawan alien magma pula. Walaupun agak saya benci lawan alien magma. Dan nanti dalam battle mode saya akan guna 2 karakter rahsia. Satu karakter tu boleh serang karakter lain. Dia satu karakter rahsia tu. Dan satu lagi tu tak boleh sebab tak tahu sebab apa. Dia macam tak berefek macam tu. Okay. Kita akan lawan alien magma. Aduh. Tapi yang pelik dia Ultraman Legend tak ada suara. Tapi dalam movie dia ada suara. Tu yang pelik. Okay, ambil ni. Rasakan ni. Okay. Alamak. Rasakan ni. Sepak muka. Dan kita langgar dia. Sekejapnya auto kalah alien magma. Sebab orang kata damage dia infinity. Macam ni lah. Contohnya kita lawan nyawa dia penuh kan. Jika kita guna kuasa tu terus mati macam tu. Okay. Macam tu lah. Okay, sekarang kita akan lawan S-Robot ada tak? Oh, tak ada. Kita akan lawan Groker Bishop. Patutlah dia tak kasih tembak tu. Tembak atau minta tolong. Sebab dia dah memang kuat. Jadi tembak dengan minta tolong tu dia tak bagi lah. Minta tolong panggil kapal terbang tu. Okay. Rasakan ni. Ambil ni. Ya, rasakan ini. Rasakan ini. Rasakan ini. Dan kita aduh. Kita langgar dia. Langgar. Okay. Waktunya mati kau, Groker Bishop. Dah orang kata kalau kita guna perisai takkan boleh lawan dia. Jadi raksasa tu tak boleh perisai, automati. Sebab kita dah tengok misi Ultraman Cosmos masa jadi Ultraman Legend tu. Apa tadi jadi Ultraman Legend tu serang kapal terbang besar terus hancur. Kalau korang nak tahu cuba tengok saya main misi Ultraman Cosmos. Okay, sekarang kita lawan S-Robot. Jadi hari ni kita akan bantai semua kaiju. Ya, sebab Ultraman Legend dah paling kuat. Jadi waktunya bantai semua kat. Tak ada robot sekali, bukan kaiju. Ada robot dengan alien sekali. Ambil ni. Yang paling kesian S-Robot. Cuba tengok. Tak kena. Okay, ambil ni. Dalam sekejap mati. Kesian. Bye bye S-Robot. Ya, rasakan ini.
Ya, cahaya. Ambil ni, S-Robot. Dan langsung lenyap. Sekarang sebenarnya tertolong. Ingatkan apa yang akan tolong. Kita akan lawan S-Killer. Okay, bagi saya saya paling benci tu S-Killer dekat Ultraman Fighter Evolution 2. Sebab awal-awal dia tu apa tu yang jadi geruding macam tu, yang pusing-pusing macam tu. Okay, korang suka game Ultraman Fighter Evolution apa? Kalau saya suka Ultraman Fighter Evolution 3 sebab misi sama je macam dalam cerita Ultraman. Tapi karakter dia banyak. Ambil ni. Sini kau S-Killer. Lagi kuat daripada Tomi Zofi. Ya, rasakan ini. Ya. Dan meninggal. Tamatlah sudah. Okay, sekarang kita akan lawan Benstar. Dan Ultraman Jetta lawan Zeton. Okay, jangan awal-awal harap-harap dia tak tembak. Ambil ni. Okay, kalau macam tu main perisai. Rasakan ini. Alamak. Tak ada suara. Si Ultraman Legend tu tak ada suara. Betul-betul tak ada suara. Bisu. Aduh. Okay, ambil ni. Rasakan ini. Ya, serangan pusing. Habislah kau, Benstar. Ya, rasakan ini. Ambil ni. Tamatlah sudah Alkisah kami. Okay, sekarang kita akan lawan Gankyu. Habis tu Baltan. Tapi Baltan agak susah lah. Rasakan ini. Okay, ambil ni. Okay, ambil ni. Lemak dia tahu. Cuba kita ke belakang. Okay, kita dah tahu gerak ke Gankyu. Ya, ambil ni. Rasakan ini. Alamak. Aduh, mak. Ambil ni. Tadi masa dia serang tu terus kita langgar. Ambil ni Gankyu. Serangan paling kuat di game Ultraman Fighting Evolution 3. Tapi Cosmos juga kuat juga. Yang Luna Mode sebab apa tah? Sekali dia guna serangan dari Luna Mode tu terus bukan mati, macam jadi baik macam tu. Tapi maka dia baik terus tamat macam tu. Okay, ambil ni. Bukan. Okay, kalau kita ke Baltan. Okay, sini kau. Kejap, kita bagi dia serang dulu. Okay, ini saatnya. Ambil ni. Okay. Main macam tu Ambil ni. Nak hilang tapi tak sempat. Sini bangun Baltan. Ambil ni. Kalau kita langgar Baltan. Tamatlah sudah Alkisah kami. Okay. Ya, rasakan ini.
Ambil ni. Lenyap terus jadi asap. Bukan asap, macam jatuh. Okay, kita pecahkan rekod. Kita jadi Ultimate Legend main dengan cepat. Dan tak ada kota yang bertukar warna jadi kuning atau merah. Terus jadi biru semua. Dan okay guys, video kita sampai sini aja. Besok kita akan buat part terakhir dalam misi ni. Kita akan guna Atromet Astra. Dan habis ni kita akan main Belter mod. Okay guys, bye bye.